Okey, pelajar-pelajar sekalian, mari kita tengok kertas satu biologi dari Batu Pahat Johor 2024. So seperti biasa kalau soalan tersebut agak ringkas, cikgu akan terus berikan jawapan dan tetapi kalau kita menemui soalan yang kompleks, okey, kita akan bincangkan ya. Mari kita mula. Bagi soalan satu daripada tingkatan 4 bab satu, ini soalan sangat senang. Ini kita kira sebagai arah anterior. Arah anterior. Soalan soalan dua, antara berikut manakah yang terdapat dalam sel tumbuhan sahaja, iaitu kloroplas. Soalan tiga, yang berikut manakah merupakan sebab utama kepadatan mitokondria adalah tinggi? Bagi nombor tiga, banyak mitokondria maksudnya bekalkan banyak tenaga supaya sel sperma boleh berenang ke arah ovum. Soalan empat, sebab ini menyebabkan pergerakan air, sudah pasti jawapan ialah osmosis. Jawapan osmosis. Okey, soalan lima daripada tingkatan 4 bab 3. Sel P direndam dalam air suling. Maksudnya air akan masuk, lepas tu air akan keluar. Manakah menunjukkan keadaan sel tersebut? Maksudnya apabila kita letak dalam larutan sukrosa, air akan bergerak keluar, tetapi sebab sebelum ini ia direndam dalam air suling, so kita perlu pilih kita perlu pilih jawapan B. Kita perlu pilih jawapan B. Okey, bukan jawapan D ya. Jawapan D sekiranya kita rendam dalam air suling. Dalam air suling. Okey, nombor enam, X ialah triglycerida. Daripada lipid. Manakala ini kanji. Kanji maksudnya karbohidrat. Dan sebab tu jawapan ialah D. Jawapan ialah D. Okay, sekarang kita tengok soalan 7. Okey, soalan 7. Rajah 5 menunjukkan kunci dan mangga, maksudnya enzim. Apakah K, L dan M? Apakah K, L dan M? So di sini K ialah enzim. Enzim ini tak boleh. L ialah substrat, dan lepas penguraian kita akan dapat glukosa dan galaktosa. Nombor 7, jawapan ialah A. Nombor 8 masih tingkatan 4 bab 5. Manakah yang betul? Manakah yang betul? Tentang P. P ini menolong enzim tersebut supaya substrat boleh mengikat. So, P bukan perencat. P kira sebagai cofactor sebab tolong meningkatkan kadar tindak balas. Okay, P boleh meningkatkan aktiviti enzim, betul. So, jawapan 2 dan 3. Okey, bagi soalan 8, jawapan 2 dan 3. 2 dan 3 ialah B. 2 dan 3 ialah B. Soalan 9 ialah kita sel, maksudnya daripada topik pembahagian sel. So, nombor 9, mereka nak tahu di manakah
replikasi DNA berlaku, sudah tentulah S. Ini soalan sangat, sangat, sangat senang ya. Okey, soalan 10. Soalan 10 masih bab yang sama. Okey, black rhinoceros. Kita panggil badak sumbu. Badak sumbu. Okey. Uh, Mereka mengandungi 84 kromosom. Berapakah yang dihasilkan melalui meiosis? Meiosis maksudnya separuh lah. Separuh daripada 42 ialah separuh daripada 84 ialah 42. 10B. 11 daripada tingkatan 4 bab 7. Bab 7. Ini soalan senang juga sebab apa tu? Fermentasi yeast. Fermentasi yeast akan menghasilkan etanol karbon dioksida dan juga tenaga. Okey, soalan 12 pula, ini merujuk kepada struktur respirasi serangga. Serangga, contohnya lipas. Contohnya lipas. Soalan 13. Okey, soalan 13. Apa akan berlaku jika getah ditolak ke atas? Kalau tolak ke atas maksudnya hembusan nafas. Hembusan nafas, tekanan akan meningkat. Kalau tolak ke atas ya? Oh, ini salah. Tak boleh. Kenapa sih? Sepatutnya mengempis. Ini. Isi padu berkurang. 13, jawapannya lah donkey. 13, jawapannya lah donkey. Okey, soalan soalan 14 daripada topik nutrisi, yang manakah yang akan menghasilkan hempedu? Hempedu sentiasa dihasilkan oleh hati. Okey, produced by the liver. Okey, soalan 15 pula, yang manakah ciri menunjukkan penyesuaian usus kecil? Yang pertama betul, kedua betul, ketebalan nipis dan usus kecil adalah panjang. So jawapan A. Okey, 15 jawapan A. Bagi 16 daripada topik pengangkutan, K ialah sel darah merah, L ialah ini granulosit granulosit, NEB NEB. Uh, K ya? Oh bukan, sorry. Sorry. Okay, ini granulosit, ini A granulosit. So jawapan di sini ialah B. Sebab granulosit NEB. Neutrophil, eosinophil, basophil. A granulosit, limfosit, monosit. Ya. Okay, soalan 17 menunjukkan kaki yang bengkak. Menunjukkan kaki yang bengkak. Bengkak disebabkan pengumpulan bendalia interstis. Apakah yang menyebabkan? Oh, jawapan D lah. Jawapan D ya. Sebab ini berlaku semasa kehamilan. Okey. Okey, bagi soalan 16, ini leukosit, leukosit, leukosit yang menjalankan fagositosis. Oh, jawapan B lah, fagositosis. Jawapan B ya, fagositosis. Okey, soalan 19. Masalah kesihatan sistem saraf. Apakah penyakit yang dihadapi oleh pesakit tersebut? Ini Parkinson. Penyakit ini ialah Parkinson. Sebab Parkinson
uh, melibatkan gegaran tangan, perjalanan yang lambat, ya. Okey, soalan 20 dari bab 13 kerana ini melibatkan glomerulus dan capsule-Bowman. Mengapa X tidak dapat eritrosit sebab saiz terlalu besar? Okey, ini soalan sangat sangat senang. Sangat direct lah. Kita kira jawapan yang sangat direct. Okey, sekarang soalan daripada bab 14 tingkatan 4. Yang manakah membentuk sendi lesung? Sendi lesung ball and socket. Okey, pergerakan semua sata. Ini mesti P dan S. Sendi bahu. Ini sendi bahu. 22, hormon yang akan menghentikan kita haid semasa mengandung ialah progesteron. Okey, ini ialah progesteron. Dan soalan 23 adalah soalan SPM tahun lepas, rasanya tahun 2007. Wanita tersebut mengalami keguguran. Okay? Sebab tu aras progesteron akan berkurang. Okey, soalan 24, yang manakah mengangkut air? Jawapan ialah C kerana di tengah-tengah ini xilem. Mana satu flowworm? Flowworm ialah D. Yang tepi ini D. D. Okey, soalan 25 masih bab yang sama, tingkatan 5 bab 1. Ini menunjukkan keratan rentas daun. Manakah uh, sel palisat mesofil? Sangat senang juga. Sebenarnya set ini agak senang. 25B, 26, 26. Apa yang perlu ditambah? Oh, ini senang. Jawapan B lah. Okey, sebuk kulit telur. Sebuk kulit telur. Okey, untuk 27, yang manakah perbezaan di antara proses X dan Y? So, ini gutasi di mana X ialah transpirasi. X ialah transpirasi. Now, jawapan ialah A. Sebab transpirasi berlaku pada waktu pagi, gutasi pada waktu malam, disebabkan tekanan akar. Disebabkan tekanan akar. Okey, soalan 28. Apakah ciri yang ditunjukkan oleh tumbuhan tersebut? Perkumuhan salah. Tumbuhan, pergerakan dan juga gerak balas C. Okey, ini C. Dan untuk ya, betul. Okey. Dan untuk 29 adalah daripada bab 6. Manakah yang akan berkembang menjadi biji benih? Mana satu ovule become the seed. Ovule menjadi biji benih. Ini ovule. Okey. Sebab ovary akan menjadi buah. Ovule akan menjadi biji benih. Okey, 30. Apa yang akan berlaku kepada ovule dan ovary? Oh, seperti yang kita sebut tadi, ovule menjadi benih, ovary menjadi buah. Ovary menjadi buah. Okay, bagi 31, mengapa pokok kiambang mempunyai akar yang halus dan berbulu? Uh, untuk untuk
memerangkap udara dalam air, meningkatkan luas permukaan untuk memerangkap udara dalam air. Okey, untuk 32, manakah yang dipadankan dengan betul? Jawapan C. Bukan, tak betul lah jawapan C. Sebab ini mesofit lah. Yang lain okey, yang lain betul. Yang lain betul. Teratai ialah hidrofit. Okey, soalan 33 dari bab 8, tingkatan 5. Proses amonium menjadi nitrit. Nitrit, okey, menjadi nitrit ialah nitrifikasi. Nitrit mengguna nitrobacter. Jawapan C. Ini kena baca kita kita nitrogen. Okey, untuk soalan 24, yang manakah menunjukkan trough yang tertinggi? Jawapannya lah C. Jawapannya lah C. Okey, sebab ikan kecil akan makan rumpai air, lepas tu ikan besar akan makan ikan kecil. Soalan 35, kita kena hitungkan kepadatan. So jumlahkan dulu 8, 9, 10, 10, 13. Okey, jumlah bilangan mimosa pudica dan jumlah keluasan kuadrat. So di sini terdapat 5 kuadrat, setiap kuadrat 2 meter persegi. So kalau kita bahagi, kita akan dapat B 1.3 meter persegi. Maksudnya dianggarkan bagi setiap 1 meter persegi terdapat 1.3 mimosa mimosa pudica. Oh, 36 senang. Sebab air longkang paling paling tercemah sebab tu mempunyai kurang oksigen. Pelunturan warna pun lebih cepat. Okey, untuk soalan 37, kita boleh buat sedikit, uh, kita boleh cek dululah. Kita boleh cek dulu. Tapi mana satu ialah resesif? Mereka tak sebut langsung. One to one, one to one, one to one. Mesti, wah, one to one. Okey, katakanlah yang putih ialah B kecil. Okey, sebab ini mesti menyumbang satu B besar, B kecil, B kecil. So jawapan ialah A lah. 37, jawapan ialah A. Okey, bagi 38, ini discontinuous, ini continuous. So 38, jawapannya ialah C. Kumpulan darah dan berat berat badan. Okey, manakah benar tentang K dan L? Individu X mempunyai 45 salah. Ini salah juga. Sepatutnya ini 45 lah. Ini not a sex link lah. Ya, ini betul. Sex link bukan lah. Ini bukan sex link. Maksudnya kromosom seks yang membawa masalah tersebut. Ini okey. Jawapan D. Jawapan D. Dan yang terakhir sekali,
Yang manakah betul dalam memastikan kejayaan rawatan terapi gene? Jawapannya ialah kita mesti memastikan, okey, normal gene yang dimasukkan boleh menghasilkan protein yang diperlukan. Okey, itu saja bagi set kertas satu Batu Pahat Johor 2024 ini. Kita akan jumpa, pastinya ada satu lagi set kot. Okey, kita akan jumpa lagi pada set yang akan datang. Okey, terima kasih pelajar-pelajar sekalian.